Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita ada sebuah Toyota Estima SCR 50. Ini customer daripada Singapura lah. Customer ni memang dah lama tengok kita punya konten, kita punya video. Dan dia pun dah booking dengan kita, nak buat habis lah dengan kita. Nak buat major job lah daripada segi suspension, gearbox dan juga engine. Okay. Untuk salah gearbox dia memang sentap lah. Kita dah diagnose memang masalah pada gearbox lah. Untuk kereta ni kita dah tukar pada gearbox Afkat lah. Kalau overhaul pun costnya terlalu tinggi. So kita masukkan gearbox Afkat daripada Jepun. Ikut spek dia balik lah. Jadi kita pun dah running lah untuk gearbox dia, memang tak ada masalah lah. Sebab kita dah tukar pada gearbox yang Afkat lah. Okay, inilah barang-barang yang kita dah tukar untuk kereta Toyota Estima SCR 50 ni. Jom kita tengok satu persatu. Okey, untuk bahagian enjin dia apa yang kita tukar? Pertama, timing chain. Yang kedua, balancer shaft. Okey, mungkin ramai yang tak tahu. Untuk timing chain ni, kilometer dia 200 hingga 250. Tapi berkemungkinan kalau untuk dia bunyi tu 150 hingga ke 200. Sebab apa? Sisi besar. Bila kita lelah sampai 300-350 ribu, berkemungkinan timing chain ni boleh putus. Bila putus, lain tak ada, enjin kosong sebiji. Untuk SCR 50 ni dia pakai dua. Yang ini untuk oil pump. Yang panjang ni untuk cam lah. Jadi memang kena tukar dua-dua lah. Kita tak boleh tukar satu saja. Tak boleh tukar untuk cam dekat oil pump, kita tak tukar lah. Kena tukar satu set terus. Okey, ini pula balancer shaft. Balancer shaft ni waktu yang kita perlu tukar adalah 100,000 km. Kalau boleh 80,000 tu kita dah boleh buat checking lah. Okay, sebab apa 80,000 kita wajib check kita punya keadaan balancer shaft? Sebab pertama, material dia fiber, tak sama macam besi. Kalau besi mungkin benda ni boleh tahan disebabkan dia fiber. Bila kita pakai lama sampai 100 lebih, 200, berkemungkinan fiber ni boleh pecah. Bila pecah memang ada vibration lah pada kita punya enjin. Okey, selesai sudah bahagian enjin, kita beralih pula pada suspension part ataupun undercarriage. Okey, kita mula dengan lower arm dia. Lower arm ni owner bagi tahu kita dia dah pernah tukar tapi nak aftermarket lah. Kalau kita tengok kat sini, dia punya bush ni dah pecah. Ini kita boleh katakan ini daripada segi material lah, tak tahan. Jadi untuk kereta ni kita masukkan yang lower arm baru, yang heavy duty. Sebab model SCR 50 ni body dia berat. Jadi bila kita masuk yang aftermarket juga, nanti keadaan dia sama. Pakai tak lama, bush dah pecah, ball joint dah longgar. So untuk kereta ni kita masuk lower arm heavy duty berserta dengan bush juga heavy duty. Okay, untuk kereta ni lower arm dia dengan ball joint asing. Kita boleh tengok bila kita pakai brand aftermarket, bukan kata tak boleh pakai, tapi inilah nampak. Sekejap pakai dah longoi macam ni. Untuk lower arm ni kita jangan ambil remeh. Kalau anda kata dia punya ball joint tercabut, kita gagal untuk drive. Yang kedua, kita bermalangan. Bayangkanlah kalau kita bawa anak bini nak berjalan kan. Lagi-lagi musim perayaan ni, kalau boleh check lah kereta. Supaya apa? Kereta kita ni berada dalam keadaan yang baik.
Kita boleh tengok dia punya engine mounting lah. Tinggal lagi sikit lagi dah nak tercabut. Ini belah gearbox punya. Lagi satu, kalau engine mounting ni yang pegang gearbox ni kalau pecah, bila kita masuk gear dia akan menyentap. Sebab apa? Mounting ni tak dapat betul-betul pegang pada gearbox. Bila dia dah pecah macam gini, macam mana dia nak pegang? Sebab tu kita bila masuk gear D menyentap, tercabut lah. Masuk gear R menyentap. Kita ingat gearbox rupanya engine mounting yang pecah. So kena check dulu lah. Kalau macam kereta ni memang engine mounting dia teruk lah. Kita boleh tengok sendiri lah. Pecah dah. Ini mounting untuk bahagian belakang ni sama juga. Pegang gearbox juga, nampak? Saya boleh pintal macam ni je. Dia tunggu nak koyak, lepas tu pecah. Sebab dia terlalu lembut, nampak ni. Untuk engine mounting ni saya syorkan tukarlah 4-4. Jangan kita tukar yang pecah aja. Bila kita tukar yang pecah, yang lain kita tak tukar. Contoh kita tukar belah gearbox saja. Belah timing, belah depan, belah belakang kita tak tukar. Nanti yang baru kita tukar ni pakai rosak juga. Sebab apa? Yang 3 ni dah rosak, tapi kita tukar yang 1 je. Sebab kita nampak dia masih elok, tapi kita tukar 1 je. Yang baru kita tukar ni pakai rosak juga. So untuk engine mounting ni saya syorkan tukarlah 4-4. Tak dapat pakai yang ori, pakai yang OEM pun dah okey. Kalau untuk engine mounting ni. Okey, ni untuk stabilizer link dia lah. Kita boleh tengok macam gini, longgar. Benda ni pun kita jangan sesekali ambil remeh-temeh. Ini kalau tercabut, terselit dekat rem, habis. Kena pula kita pakai rem made in Japan. Kena hati-hatilah. Kalau dah tengok dah longgar macam gini, tukarlah. Benda pun tak adalah mahal sangat berbanding keselamatan, betul tak? Okey, ini adalah steering rack. Kita dipahamkan owner bagi tahu dia dah pernah tukar. Yang ini memang daripada Afkat punya condition lah macam gini. Tapi owner bagi tahu bila bawa tu rasa melayang. Steering dah start rasa kosong. Kadang-kadang steering rasa berat. Kadang-kadang rasa ringan. Agak berbahaya jugalah dalam pemanduan. Jadi untuk kereta ni owner bagi tahu kita kalau boleh yang baru ada, masuk yang baru je, lebih better. Okey, ini adalah oil cooler. Mungkin ramai yang tak tahu lah fungsi dia apa. Dia sebenarnya oil cooler ni, dia 2 jalan minyak, 2 jalan air. Waktu yang sesuai kita tukar dia 100,000. Sebab apa? Material dia ni alloy. Kalau kita pakai lebih lama, bila air bercampur dengan minyak masuk pula dalam gearbox, memang gearbox sebiji lah cerita dia. Tempoh hayat dia 100,000 perlu kita tukar oil cooler dia. Nampak ni, brand Toyota original. Kalau boleh pakailah barang yang original. Kalau untuk benda-benda macam gini lah. Kalau suspension part masih okey lagi kalau kita pakai OEM. Kalau untuk bahagian enjin ataupun gearbox, kalau boleh pakailah yang original. Okey, untuk kereta ni memang kita dah tukar gearbox. Kalau macam kita di sini, kalau kita turun gearbox, benda wajib yang kita akan tukar oil seal flywheel, oil seal torque converter, oil seal dry sub dia. Memang wajib kita akan tukar. Sebab apa? Benda ni kalau kita tak tukar, dia leaking, memang kita kerja 2 kali. Lagi satu, kalau kat sini, kalau kereta dah mileage 200 lebih, 300, memang kita akan potong sikit dia punya spring dia ni. Kita akan potong sikit. Jangan terlalu banyak, potong sikit. Dia sebenarnya spring dia boleh buka. Boleh buka, kita ambil cutter yang tajam, kita potong. Supaya apa? Bila kita masuk tu, dia punya bibir oil seal ni betul-betul duduk dekat crankshaft. Biasanya crankshaft mileage dah tinggi, yang biasa lah kalau turun naik gearbox, yang biasa buat, dia akan rasa berlekuk kat crankshaft tu. Tujuan dia kita potong sikit dia punya spring oil seal ni, supaya bila kita masuk, spring oil seal ni tadi memang betul-betul duduk kat crankshaft. Tapi pemasangan tu jangan ada terketuk terlebih, termasuk biar kalau boleh semua biar rata lah. InsyaAllah takkan bocor punya. Okay, ini adalah oil seal torque converter. Kita boleh tengok oil seal ni dah lembut. Bila lembut macam gini, memang tak dapat lah dia nak tahan minyak supaya dia tak leaking. Mesti akan leaking. Sebab apa? Dia dah terlalu lembik macam gini, lembut. Nampak ni. Ini saya tekan.
Kalau dekat dalam gearbox memang ada pressure minyak lagi, memang dia tak dapat nak cover sebab dia dah lembik macam ni. Untuk oil seal ni memang kita akan masukkan yang original. Kalau boleh bahagian dalam enjin ataupun dalam gearbox ni kita pakailah yang original. Jangan pakai yang kopi ke OEM ke. Sebab apa, benda ni kalau dia leaking memang kita banyak kerja nak kena buat, nak kena turun, lepas tu nak kena tukar OC, so banyak kerja lah. Kalau boleh part-part yang penting-penting ni pakailah yang original. So kita kerja sekali je. Macam biasalah kalau kita turun gearbox, kita akan tukar lah dia punya OC dasar kiri kanan. Kalau kita tengok pun ni pun dah sama juga, lebih kurang lembik juga. Tu asyik leaking je keretanya. So yang kalau OC ni masuklah yang original. Ini adalah auto filter dia yang duduk dalam gearbox. Kita kena buka oil sump baru kita nampak dia. Waktu yang sesuai untuk kita tukar dia adalah 40,000. 2 kali tukar minyak gearbox, sekali kita wajib tukar auto filter. Kita boleh tengok ni auto filter dia yang lama. Dekat gearbox lama. Tengok ni, hitam. Ni minyak-minyak lama dia. Macam mana gearbox tak rosak? Sebab apa? Bila bahagian penapis ni dah start hitam, minyak gearbox tadi tu dah tak lancar. Bila tak lancar tu yang jadi kacau tu. Gear sentap, delay. Jadi cukup masa tukar minyak gearbox, cukup masa tukar sekali auto filter ni. Kalau untuk model ni sebab dah masuk gearbox half-cut, kita masuk auto filter yang original. Okey, ini adalah water pump. Water pump yang untuk jaga kita punya air. Jangka hayat dia 100 hingga 150 ribu. Wajiblah kita tukar untuk water pump ni. Untuk belting luar ataupun outside band yang luar ni 80,000. Dah 70, 60 tu dah bolehlah tengok ada merekah tak, ataupun dia punya jalur ni dah start menajam ke apa. Kena check sebab dia tak sama dengan water pump. Water pump 150, dia hanya 80 saja, 80,000. So kena peka lah benda ni. Bila buat servis, suruh foreman check sekali belting okey tak. Dah halang-halang buat leaking, tukar sekali cover gasket atas. Sebab kereta ni penuh banjir dengan minyak hitam. Jadi mana yang kita nampak, kita buat sekali. Macam gini kan dah kejung, dah mengeras lah. Bila bahagian pelak ni dah mula ngeras tu, yang tadi minyak tu tadi masuk dalam pelak. Sebab tu pelak tak tahan lama. Sebab apa? Kawasan untuk pelak tu penuh dengan minyak. Disebabkan cover gasket ni dah start mengeras, dia dah tak mampu lagi untuk tahan minyak tu supaya tak masuk dalam kawasan pelak. Ini pun kita masukkan yang original. Sebab original tahan. Bila kita dah buat rombak rawat untuk kereta ni, inilah hasil dia daripada tangan tim kita sendiri buat. Jom kita tengok macam mana. Okey ke tak okey? Boleh tengok lah. Daripada leaking, sebelum ni leaking penuh dengan minyak, sekarang dah clean lah. Dan kita akan tengok bahagian bawah pula. Okey, ini adalah kita boleh tengok kawasan belah bahagian under garage. Kalau kita kat sini, kita buat under garage, saat frame dah turun, memang kita akan restoration balik. Kita akan repaint balik lah. Pertama, tujuan kita akan nampak lebih, orang cakap cun lah kan, semua kilat je. Yang kedua, kita mengelakkan daripada komponen-komponen bawah ni lambat karat dia. Dia akan karat tapi jangka masa yang panjang lah. Lagi satu, kalau kita kat sini buat under garage, selepas kita torque, skru-skru semua ni kita akan marking . Nampak ni? Semua ada marking, color pink. Kita boleh tengok lah. Untuk kereta ni dia pakai bar ni. Lagi gagah lah kalau drive. Sebab dia ada bar kan. So, itu saja untuk perkongsian hari ini. Jumpa kita di next video. Assalamualaikum.